Kekayaan sebenar bukan benda yang orang nampak, tapi benda yang kau tak tunjuk. Cuba fikir kejap. Bila kita nampak orang pakai kereta mewah, jam tangan mahal, atau selalu bercuti, kita terus cop dia orang kaya, kan? Penulis buku kewangan terkenal, Morgan Housel, kata itulah silap terbesar kita. Apa yang kita nampak tu sebenarnya cuma duit yang dah dibelanjakan, duit yang dah hilang. Sebaliknya, kekayaan yang sebenar adalah duit yang kita tak nampak. Duit yang disimpan senyap-senyap dalam akaun pelaburan, dalam aset yang berkembang, yang bekerja keras untuk masa depan. Orang yang betul-betul kaya, dia tak rasa perlu nak menunjuk-nunjuk. Dia lebih fokus pada membina aset, bukan mengumpul liability untuk nampak hebat. Jadi soalannya mudah. Kau nak nampak kaya atau kau nak jadi kaya? Sebab dua-dua tu adalah pilihan yang berbeza. Satu untuk kepuasan sementara, satu lagi untuk ketenangan jangka panjang. Ingat, kekayaan tu macam oksigen. Kau tak nampak, tapi bila tak ada, baru kau sesak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak lagi perkongsian macam ni. Jumpa lagi